Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke High Slim Channel. Channel yang memaparkan gameplay short horror, disturbing, psychological horror dah. Ini kali horror dah. Dan seangkatan dengannya. Okay guys, dah 2 minggu juga aku tak record and stream game seram. Okay, busy ya. Okay lah. Alright, for those yang baru singgah, aku ucapkan selamat datang. Aku Slim by the way. So malam ini aku nak main game Matilda. Okay, ini should be Matilda chapter 1. Okay, aku dapat daripada itch.io. So aku harap ada sambungan lagi lah. Okay, so kita tengok setting dulu, right? Sensitivity dan audio close. Ni kali bagilah apa nama panggil tu, brightness. Sebab mostly game-game aku yang main ni memang tak ada brightness, kan? Nak tengok pun susah. Tapi tak apa, jom kita mulakan. Right, 1, 2, start game. Choose difficulty. Okay, ada easy mode, normal and hard mode. So aku rasa kita kena hard lah kot kan. Baru dah apa, dengan hard mode ni kita lebih, aku tak apa, take a challenge lah kan. Kita boleh test kita punya kehebatan dalam main game, right? So kita ambil hard mode. Okay, 3, 2, 1, let's go. Okay, alright, okay. Sekejap okay. Aku rasa aku kena naikkan dia punya sensitivity lagi kot. Kita buat 2.28. Okay, aku sini. Okay. Kecilnya kita. Test. Kejap, aku tak dengar suara aku. Okay. Oi, apa ni? Pelik lah. Ui, awal-awal dah ada benda ni. Bapak sangat. Awal-awal dah kena menyeruk. Oh, okay. Okay, ni bahaya ni. Oi, lepas tu baru buka, boleh buat apa? Menyeruk Oi, mak kau. Kejut aku. SVT, press space for next. Come to the kitchen real quick. Your dad and I need to tell you something. Come on, hurry. Okay, jadi mak, bagi kita explore dulu bilik ni. Terkejut tu muka mak dia. Scary. Oh, boleh lari lah. Oh, okay, laju. Okay. Apa-apa kita kena, orang kata apa, kita kena prepare lah kan. Kita tak tahu nanti kena kejar dengan apa kan. Alright. Ui, aku memang syak, kita memang kecil. Nampak ni. Kepala kerusi pun lagi tinggi daripada kita. Oh, gelap. Jap. Menyesal. Okay. Ui, gelap tu lah standby tu. Mak, cuba buka lampu kat rumah ni. Oh, yo. Ada tak? Tak ada. Okay, lihat dulu. Okay. Ini apa? So ni jamban rumah kita. Oh, ada apa tu? Haprak. Ada haprak. Ni jamban. Kena lari sikit lah sebab dah slow lah. Oh, ini apa? Pintu utama aku rasa.
Oh, gelapnya. Betul. Jom, kita pergi kitchen dulu. There you are. Hah? Oh, kita dah adik. Kita dah adik weh. Go call her for me. For getting called and we already run late. Now, go on. Go upstairs and call Matilda. Oh, kita call Matilda. Oh, maksudnya kita bukan Matilda lah. Ingatkan game ni berkenaan dengan kita. Weh, dia kalau jalan biasa memang slow. Aku memang kena lari lah dalam game ni. Kakak? Dia kakak sister tau. Younger sister or older sister? Sini kot. Kanan dulu. Oh, gelapnya. Ini apa pun tak nampak ni. Sini lah kot. Oi, besar ke rumah dia? Gelap. Oh. Masuk-masuk kakak kau macam ni memang kena flying kick lah. Bukan. Ganas betul kita ni. You, Matilda. That one you to downstairs right now. Yes. Oh, kena marah. Apa ada muka. The world is ending. You do. Alright. Tiny human. Let's go. Oh. Okay. Bapak kita muka elok jugalah sebenarnya kan. Mak kita yang lebih menyeramkan. Your mom and I are going out tonight. It's our anniversary. Wah, tahniah. Tahniah mak ayah. Oh, konsert apa? Nak ikut. No, how late? Very late. You both by there. Don't fast. Finish your homework. Brush your teeth. And don't stay up all night. If you can, what if I can sleep? Mengada yang dia ni. Dramatically. Okay. Saya akan ambil yang kedua. Kita kacau kakak kita. Ini mah tidak buat. Oh, kita 5 tahun. Okay, yeah. We're ready to go. Alright, be good. We'll see you in the morning. Apa Bikon tak ajak kita? ...28 minit later Jarang lagi buat masa-masa yang pelik. Biasa setengah jam, sejam tak. Okay, ni aku tahu tapi aku rasa kan kita kena buka siap-siap benda ni. Oh, kejap aku. Mom made homework for me. Wah, bagus. Mak keluar, mak buat kita homework pula. Baik. Complete to mom's homework. Sekejap. Boleh naik. Oh, boleh lompat. Kenapa aku tak try tadi? Circle the picture that is different. Okay, ni kot. Ya. Tak boleh. Ya. Circle the picture. Okay. Circle the bigger group. Nampak ni besar. Bintang dia besar. The cat. Okay. Dah. Dah siap dah. Ui, aku dah siap. Aduh, nak yang betul je. Sudah. Kepala dia. Ui. Kau ajar.
Saw your face. Come to my room. Why? Something under the bed. Oh, sudah. How to play a secret game. Weh, orang nak tidur lah malam-malam ni. Kau tak payahlah nak main. Pergilah tidur. You'll see. Come on. Something tu kakak kita. Talk to Matilda. Oh lemak. Dia nak main apa ni? Spicit-spicit dia. Read the new friend game. Mampui. Mampui kita. Nampak. Sit together. Hold hand. Close your eyes. Come play. New friend come stay. New friend then go away. Elok. Be quiet. Be still. Wait for your new It says we get new friend. Oi, dekatnya muka. Tak dekat sangat. Jauh sikit. Now hold my hand. Oi, dekat tu. Muka dia makin seram tu. New friend. Come play. New friend. Come stay. New friend. Don't go away. Did it work? Makin aku tengok muka kau makin I don't know. Nothing happen. Maybe the new friend is shy. Oh man, damn man. Muka dah tak semenggah dia ni. Aduh mak. Oh. Oi. 1 hour later dah. Dah 1 hour later weh. Okay, apa-apa buka ni dulu. Alright. I'm kinda hungry. My tummy hurts. Maybe I can find some snack in the kitchen. Okay. Jom, kita pergi kitchen. Oh, seram bhai. Aku tak berani. Sebab aku dah lama tak main game seram tau. So dia punya sensational apa benda lah, sensasi keseram tu dia jadi naik balik. Okay, so apa-apa guys, prepare tu. Prepare, right? She thinks I can reach them, but I know a trick. I can open the oven door and I can open the oven door and climb on it. Kenapa kau nak panjat oven? Ni ke? Oh, now just jump. Oh, makin seram eh. Wah, pandainya. Aku rasa kita kucing tu. Nak search ni. Oi. What's that? Kita search daripada sini. Tadi aku kat lampu kan. Kenapa dia terpadam? Man. Aduh, aku kat lampu tadi. Tu kau nampak tu. Akak ni aku. Ui. Seramnya. Matilda, kenapa kau buat aku macam ni? Apa salah aku? Ui, 38. 38. Tak 28. Kau pergi tidur lah. Time ni lah nak kemas, time ni nak makan. Ada yang tak best ni. Aku boleh rasakan dia boleh tak best ni.
Okay, dah beres. Wah, atas katil dah pula. Ada ketuk. Ada yang ketuk. Matilda, stop doing that. Apa kata kau tidur? Apa kata kau tidur? Apa kata kau tidur? Aku dah kata kan tak ada benda. Jom tidur. Alah. Kena cek pintu lah dah. Dia main jamban. Dia main jamban. Aku tak tahu apa aku buat. Kena ni. Check the living room. Aduh. Ui. Push you. Ui, aku tak expect game ni lama macam ni, ui. Lepas tu aku nak buat apa ni? Okay. Check the living room. Ui, 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 ui. Ui, ya. Okay, okay. Apa logiknya kau letak bateri banyak-banyak kat seluruh kawasan rumah? Letak kat tempat dah lah. Press B to reload your flashlight if you fall. Ui. Ui, sekejap kau. I will kill you all. Tak bagus lah. No. She invite me in. Your sister is the new vessel now. She will get everyone in this house. Mother, father, you know you can save. We'll play a game. The new friends game. Oh, then I broke her. Hit the pieces in your house. Find them. Radar hidden in the house. Pick it up. We find the nearest. Oh man. To be safe. Huh? 12 pieces. Oh, sudah lah. When that one that's bad. Okay. I can hide in the closet. Aku dah kata. Okay, dia dah start. Weh, aku ingat game sekejap je. Okay, marilah kita sama-sama berjuang. Ui. The doll must be rebuilt on Matilda's bed. Aku tak keluar lagi, weh. Ui. Ui, lajunya dia. Woi, macam mana aku nak main ni?
Oi, macam mana aku nak main ni? Oi. Oi, tapak kaki berdengar tu. Aku. Aduh. Oi, hai, oi, aku tak tahu tu. Sebab dia ada muzik, dia keluar muzik. Aduh, macam mana tapak kaki dia ni? Ui, tak berani lah. Ui! May lose track of you, but she never stopped searching. Aduh, macam mana aku nak pala otak? Okay. Dia fokus Okay, dia slow sebenarnya. Rumah ni agak besar. Kita mungkin boleh daripada dia. Tapi macam mana kita berlari? Kita laju tu kita. Oh, ya, okey. Kalau kerja ni kita lompat pergi sini. Okey, sekarang ni kita kena elak lah. Ui, tak cukup nafas ni aku rasa main ni. Like how? Berapa banyak pieces weh? Oh. Ui, gelap weh. Oh. Ui, kat situ. Ui, lari. Ui, aku tak nampak. Mana? Ui, kat situ. Ui, seram tu. Alah, pattern pun. Tolonglah aku. Sorry guys, aku terpaksa buat laju guys. Weh.
Aku rasa kat dapur tu. Aku rasa kat dapur. Ini bilik apa? Ini bilik apa? Ini bilik apa? Ini bilik apa? Sekejap, bilik lu. Weh. Aku ni memang aku gerak dia, aku tak tengok apa pun. Kita tak gerak, kita tak buat apa-apa. Kita tak pandang kiri kanan, kita terus pagi. Nasib lah. Wih, tak kena, tak kena. Nampak kau, ambil. Alamak. Video. Let's go. Oh, tak kena. Kita. Apa? Bila nak settle ni. Kita pergi dapur. Aku tak kira. Kita kena maju yang pantas. Okay. Cerita dia Minah ni payah agak nak track dia. Wih, dia datang. Wan. Wih. Let's go. Wih, kena juga. Tu climb, tu ada kitchen counters. Wih, tak boleh jadi. Wih, start balik ke? Oh, nanya. Tak ada. Tak nak buang masa. Okay, at least kita tahu 3. Ya, apalah. Aku nak tepi. Oh, yeah. Okay. Kat situ. Oh, betul lah radar tu. Aku tak jumpa radar tu.
Sekejap aku nak tengok. Kalau tak, dia boleh panjat ke cerita dia? Go. Kita kan nak lompat. Mana? Weh, macam mana aku cek radar tu? Weh, kenapa buat aku macam ni? Aku nak radar tu, weh. Weh, sampai hati. Let's go. Oh, dah complete dah. Oh, okey. Okey, faham. Oh, ingatkan kita kena buat balik. Tak settle lagi. Oh, sumpah gelap. Ini asrama ke apa? Tidak sabar. Okay, masuk. This is race against time. Yeah. Come on, man. Mana boleh? Every face and every voice in the cityscape, we rejoice with the rhythm in the rush hour flow. In the empire state of mind we glow with every step we claim. Woi, jangan. Cukup. Aku tak nak kerja lagi. Satu lagi. Please. Kita jangan muncul depan ni. Makan tu. Hampir punya radar. Tak jumpa pun.
Kau tu buat apa? Tidur. Go to your room. Dah? Phone dah. Job, you found every piece. Put her back together. Thank you. I couldn't live without your help. Shadow, a thing hiding between worlds. I can finally walk among you. Hey. Matilda is over yet. Chapter 2 is currently planned. If you like. Mantap. Good job, developer. Sampai nak peluh aku main. Aduh. Okay guys, so korang dah tengok macam mana gameplay dia. Benda ni pada aku seronok. Aku suka style yang jenis survival macam ni. Walaupun kita banyak kali fail tu sebenarnya. Alamak. Tapi okay. Alright, aku suka game macam ni. Dia debaran ada, multitasking kau nak tekan tu apa semua ni ada kan. Okay, good job to the developer. So next time aku nak main Matilda 2 pula, tengok macam mana. Okay, so guys, aku harap korang enjoy okay, layan dengan gameplay aku ni. Walaupun nampak macam noob teruk. Berkali dah aku serang dengan Matilda ni kan. So guys, kalau korang suka dengan apa yang aku tunjukkan kat korang ni, please like, share, right? Boleh ajak lagi member lain, kawan lain, family member yang lain untuk singgah tengok channel ni. Okay, right, terima kasih untuk kali ni. So kita jumpa di next video. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum.